Hai, saya Iman. Saya Alisha. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hai. Hari ini kami akan menghasilkan gubahan bunga yang bertemakan Hari Guru sebagai tanda penghargaan kepada insan yang telah mendidik kami dengan penuh kasih sayang. Sebelum kita mulakan, mari kita lihat bahan-bahan yang diperlukan. Yang pertama, bunga orkid. Yang kedua, bunga tulip. Yang ketiga, bunga ros pink besar. Yang keempat, bunga ros pink kecil. Yang kelima, daun-daun hiasan. Yang keenam, bakul rotan. Yang ketujuh, span bunga. Yang ke-8, pengepit kad. Yang ke-9, alat tulis. Yang ke-10, kad ucapan Hari Guru. Yang ke-11, ribbon. Pertama, mari kita menyediakan asas gubahan bunga. Mulakan dengan menyediakan span terlebih dahulu. Untuk gubahan bunga yang utama, mari kita mulakan dengan bunga yang paling besar, iaitu bunga ros yang besar dan 3 bunga orkid. Mula-mula, kita letakkan bunga ros yang besar di tengah-tengah span. Kemudian, kita letakkan bunga orkid di kiri, kanan dan bahagian belakang bunga ros. Untuk mengemaskan gubahan bunga, kita boleh meletakkan bunga ros pink kecil sebagai pelengkap bunga utama. Masukkan bunga ros pink kecil di sekeliling bunga ros pink besar. Seterusnya, letakkan daun-daun hiasan di ruangan yang masih kosong. Seterusnya, letakkan gubahan bunga ini di dalam bakul rotan dengan berhati-hati. Kemudian, tambahkan lagi bunga tulip ini di dalam bakul rotan di sekeliling gubahan bunga. Periksa dan kemaskan kesemua bunga. Sangkut kad ini di pemegang bakul rotan seperti ini. Pasangkan ribbon di bakul rotan. Dan letakkan daun yang bercuntai ini di kanan rotan. Selitkan alat tulis ini. Cocokkan pengepit kad dekat span. Kepitkan kad Hari Guru. Gubahan bunga sudah siap. Assalamualaikum teacher, selamat Hari Guru. Wah, cantiknya. Terima kasih Alisha. Semoga pengubahan bunga ini akan mengembirakan hati guru-guru. Dan selamat Hari Guru. Bye. Bye.